Lepas dah habis ijazah sarjana muda, nak ke mana? Episod kali ini kita akan mengupas peluang sambung belajar untuk program pasca siswazah di Universiti Malaysia Perlis. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam ilmu, keikhlasan dan kecemerlangan UNIMAP. Bertemu kita lagi dalam episod UNIMAP Podcast yang baru bersama saya Norsyah Aizat bin Shoaib, pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal. Jika sebelum ini kita sering bercakap tentang kemasukan ke program diploma dan ijazah sarjana muda, tetapi kali ini kita nak lihat pula peluang pengajian ataupun program yang sesuai untuk lepasan ijazah sarjana muda atau orang selalu panggil degree. Episod kali ini sesuai untuk pelajar yang dah nak habis belajar ataupun mereka yang sedang bekerja dan berniat untuk sambung belajar dan nak tambah kelayakan dan juga kemahiran diri. Program sebegini kita panggil sebagai pasca siswazah ataupun postgrad ataupun postgraduate lah. Dan bersama dengan saya pada hari ini, dua orang tetamu yang istimewa yang kita bawakan dari Pusat Pengajian Siswazah atau singkatannya Center of Graduate Studies, CGS, pengarah iaitu Profesor Madya Teknologi Dr. Rozianti Ahmad. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah, terima kasih Syah. Selamat datang. Dan juga timbalan pengarah CGS iaitu Profesor Madya Teknologi Dr. Muhammad Afendi bin Rojas. Selamat datang kedua-dua orang Dr. Afendi dan Dr. Rozi ke sesi kita pada hari ini. Kita akan bergerak terus ke soalan yang pertama sebab banyak yang kita ingin kupas. Jadi soalan pertama saya serahkan kepada Dr. Rozi. Kita tahu bahawa program pasca siswazah ni lazimnya dikenali dengan Masters dengan PhD lah. Selalunya orang akan ingat Master dan PhD. Di UNIMAP Dr. Rozi, apakah jenis program pasca siswazah yang ada? Silakan Dr. Rozi. Okey, Dr. Nursyah, mungkin sini saya boleh share lah dengan kita punya rakan-rakan yang menonton ataupun calon-calon yang mana nak menyambung pengajian yang telah habis peringkat kata sarjana muda, bachelor ataupun yang sudah ada master lah nak sambung ke PhD. Jadi di UNIMAP ni untuk program pasca siswazah kita ada mainly dua program lah. Okay. Kita ada program PhD Dr. Falsafah dan juga master which is sarjana. Untuk program PhD kita adalah dalam mode research. So, ia adalah mode penyelidikan. Mungkin nanti kita akan kupas lah dalam penyelidikan pun dia akan ada juga pecahan-pecahan dia. Untuk masters, yang ni kita ada, sekarang ni kita ada 3 mode lah yang kita tawarkan. So, yang pertama adalah kita kata mode research. Mode research ni dia memang adalah bidang-bidang di bawah penyelidikan yang ada. Dan juga kita ada mixed mode. Mixed mode ni adalah mode campuran. Which is dia adalah half-half. So, pada semester pertama lebih kepada thought course. Semester kedua adalah project. Baik, dia gabungan lah. Gabungan pada dua. Seterusnya? Seterusnya kita ada mode kerja khusus. Coursework. Baik. Yeah. So yang coursework ni memang kita kata mostly dia adalah thought course. Kita punya program kita memang setahun. Program kita setahun. So yang ni untuk program master ni kita ada pecahan lah. Kita ada beberapa program. Kita ada yang pertama kita ada MBA. MBA. Business. Yes, Business Administration. Tapi yang ni special. Dia tak sama dengan universiti lain sebab kita ada lebih kepada Engineering Management. Pengkhususan lah. Ada sedikit pengkhususan. Ya, betul. Teruskan. Seterusnya kita ada Masters of Science Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering, yang ni agak baru juga program kita, dan kita ada Civil Engineering, yang ni pun baru, yang kita akan tawarkan pada semester akan datang lah. And then kita ada satu lagi yang baru which is kita kata yang seiring lah dengan keperluan semasa, kita kata hasrat negara kita, KPT, iaitu Master of Science in Science Data, yang ni AI. Jadi yang kesemua Dr. maklumkan tadi adalah coursework. Coursework, ada tambah satu. Yang ni untuk pegawai industri. Okay. So yang ni kita kata Safety Process Health and Environment. So yang ni pun program baru. Okay. Baik, kita pun tahu macam yang Dr. sebutkan tadi, program pasca siswazah ni dia dah khusus kepada bidang kan. Macam Dr. maklumkan tadi, safety, AI. Jadi kalau research pula, penyelidikan yang mana Dr. maklumkan untuk master dan PhD, tentunya dia berdasarkan kepakaran kan. Jadi mungkin Dr. Fendi boleh jawab sedikit. Apakah bidang dan kepakaran yang ada di UNIMAP yang nak ditawarkan dalam program pasca siswazah ni?
Baik, terima kasih Dr. Shah. Untuk UNIMAP, kita menawarkan bidang-bidang pendidikan hampir dalam semua bidang kejuruteraan, bermula daripada kejuruteraan awam, Semualah, mechanical, kesemua 5 yang utama tu ada cabang-cabangnya. Dan juga kita ada menawarkan bidang-bidang bisnes, matematik, dan kita ada satu yang special, iaitu religious. Ada jugalah mungkin sebab kita pun pasti UNIMAP ni dikenali dengan Universiti Teknikal. Betul. Tetapi juga masih ada business, media dan juga religious. Okey, silakan teruskan Doktor. Kalau adakah dia berkait dengan kepakaran tu, maksudnya pensyarah-pensyarah lah Dr. Rozi kan? Mungkin saya boleh tambah sikit lah. So kita di UNIMAP, kita mempunyai ramai lah kita kata penyelia-penyelia atau penyelidik yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi kita tahu di UNIMAP sendiri niche area utama kita adalah pada electronics. Itu yang asalnya lah kan. Tapi walau bagaimanapun kita ada bidang-bidang lain di bawah fakulti FPK kita kata, perhubungan dan komunikasi. Perniagaan dan komunikasi. So yang ni kita ada di bawah NEC code yang berbeza. Kita ada social science, kita ada business dan juga mathematics. So bidang-bidang ni kan kita ada bidang-bidang kecil lagi, which is communication, IT, social entrepreneurship, language pun kita ada, education, sports. Selain pada matematik tu memang banyaklah kita kata more maths. Nampak gaya macam semua bidang boleh dikatakan ada lah. Kalau doktor boleh kongsikan sikit berapa jumlah tenaga akademik yang berada di UNIMAP, sebab dengan jumlah tenaga akademik tu dapatlah kita bayangkan kan berapa banyak bidang yang ada kan. Berapa banyak tu anggaran lah, bukanlah tepatnya. Kalau ikutlah sebenarnya kalau bidang kita kata research lah, master dan PhD kita ada lebih kurang 40 bidang. 40 bidang lah. Bidang tu ada 40. Okay. Yang tu bidang yang kita kata lebih spesifik menjurus kepada arah kepakaran, specialty kepada kita punya pensyarah-pensyarah. Tapi dari segi kita kata tenaga akademik ataupun kita kata pensyarah lah yang menyelia ni kita ada lebih kurang dalam 700. Lebih daripada 700 yang boleh menyelia lah, dan saya rasa mungkin akan bertambah dari masa ke masa kan. Okey, kita teruskan lagi dengan kita dah tengok program-program yang ada. Ada juga satu program yang disebut di dalam postgrad di UNIMAP ini sebagai dual degree Dr. Rozi. Macam mana dual degree ni? Maksudnya dual itu dua. Maksudnya begini, bagaimana? Mungkin ada yang tertanya. Okey, so yang ni adalah salah satu program yang kita kata agak berbeza lah daripada program yang konvensional yang kita tawarkan, which is pelajar perlu berada di UNIMAP ataupun di mana-mana cawangan, bukan cawangan lah, kita kata kita ada di KL dan juga Kulim. So dual degree ni adalah ijazah yang kita anugerahkan kepada pelajar yang enroll dalam program ni. Dia akan dapat 2 transkrip dan 2 scroll. Yang ni adalah kerjasama UNIMAP dengan kita punya rakan kolaborasi antarabangsa. Kita ada universiti lah. So program ni sebenarnya adalah contoh kita sekarang ni yang kita ada program research kita. So kerjasama kita yang kita ada student yang ramai sekarang yang ada di Yamanashi, University of Yamanashi, Japan. Jepun lah. Jadi kalau ikut sekarang ni pelajar yang kita enroll hampir 20 orang pelajar yang dah enroll. Dah ada ke yang dah habis tu? Ya, sudah ada 5 orang yang bergraduat Jadi masa mereka hadir ke convocation tu mereka akan dapat 2 sijil lah, lebih kurang begitulah. Di penghujungnya akan mendapat 2 sijil kerana dia akan dianugerahkan, contoh konvo di UNIMAP kita akan dapat di UNIMAP punya konvo, dan di Yamanashi dia akan dapat di sana lah. Jadi sebenarnya kepada pelajar-pelajar ataupun yang mana nak menyambung pengajian peringkat master dan PhD, yang ni adalah peluang sebenarnya, which is kita ni memang berkait rapat kita kata dengan dari segi penyelidikan dan sebagainya dengan institusi antarabangsa di luar negara. Jadi pelajar-pelajar yang mana nak sambung pengajian di UNIMAP, dia dapat 2. Dia akan attachment ke universiti satu lagi. Berapa lama Doktor, kalau yang ada contoh yang tadi ada 20 orang pelajar yang sedang dan ada yang dah habis, berapa lama dia akan menggunakan masa di UNIMAP dan berapa lama pula dia berada di Jepun, kalau sebagai contoh? Okey, sebagai contoh pelajar-pelajar kita, sebab Jepun ni kebanyakan student kita suka pergi Jepun. Terutama di daerah kita kata yang Yamanashi. Dia sangat keadaan dia tu sangat sesuai lah untuk pendidikan dan pembelajaran. Jadi mostly student kita berada di sana selama setahun. Tetapi untuk attachment ni memang sebenarnya minimum dia 1 semester sahaja. 1 semester maksudnya 6 bulan lah minimum. 6 bulan, betul. Okey. Jadi dual degree program apa Doktor yang dah habis Dr. Fendi? Mungkin program apa yang dah habis? Program yang dah buat ni ialah dengan FKTE, iaitu Fakulti Elektrik. Okay. Iaitu program
elektrik. elektrik. Bidang yang berkaitan dengan E&E lah, Dan elektrik dan juga elektronik. daripada apa ni? FKTan elektronik juga kita ada. Ada juga. Komputer pun ada jugalah. Maksudnya dalam bidang yang pelbagai lah. Betul. Mungkin ada yang tertanya kan, ada Betul, tengok betul. adakah satu bidang saja, nampak gayanya macam elektrik dan elektronik. Open. Betul. Dalam banyak bidang di dalamnya masih Betul. boleh. Mungkin saya nak tambah sikit. Kita sebenarnya banyak lagi kolaborasi dengan universiti luar untuk program 2 degree ni. Selain daripada Yamanashi, kita ada juga Hangzhou Dianzi, China. Okey, China. Kita ada Pukyong National University daripada Korea. Korea. So yang ni memang dalam proses lah kita kata. Pukyong pun kita dah dapat kelulusan daripada KPT. So kami pun mungkin kita ada dapat ke LJMU, Liverpool John Moores Okey, University. InsyaAllah ke depan, dan juga rakan-rakan kita yang terdekat Indonesia. InsyaAllah. Yang itu maksudnya doktor, itu adalah dalam proses lah, masih Betul. dalam proses. Dan yang dah terbukti je tadi Yamanashi. Jadi bukan sekadar dapat CJ Unimed, tapi dapat CJ di luar juga Kita kan. pun ada pelajar daripada Yamanashi yang datang ke sini. Dia orang pun ada datang juga ke betul. sini. Program timbal balik lah. Timbal balik. Satu yang menarik, sebab tak mungkin mungkin ada tempat yang tak ada yang Unimed yang specialnya ada 2 degree kan. Okey, kita balik pada soalan yang berikutnya. Tadi kita tengok pelajar yang dah habis belajar kan. Tapi sekarang ni saya pasti di luar sana yang mendengarkan kita pada hari ini yang dah bekerja. Dah bekerja mungkin dah lama, 10 tahun, 15 tahun, tetapi berminat nak sambung belajar untuk master dan PhD. Jadi macam Dr. Rozi, apakah cadangan kepada golongan yang bekerja ni? Adakah ada mood yang khusus ke, laluan yang khusus ke, part time ke, macam mana ke? Silakan Dr. Okey. Seperti yang kita sedia maklum lah, agenda kita kata Kementerian Tinggi kan, pengajian, KPT, sebenarnya kita nak kebanyakannya kita mendukung kepada industri. Baik. Okey, jadi di Unimed sendiri kita ada program which is kita ada PhD industri dan juga Master at Industry. So yang ni sebenarnya kita nak yang mana staff-staff ataupun yang bekerja di industri sendiri, dia tak perlu datang ke Unimed. Jadi untuk program ni memang specifically untuk mereka yang bekerja di industri tu. So kita akan adalah NDA, MOU dan sebagainya dengan industri. So dia akan menjalankan penyelidikan di tempat bekerja tu. Tempat bekerjanya. Jadi tujuan utama sebenarnya kita nak menyelesaikanlah permasalahan, troubleshoot anything yang ada di industri supaya kita menyumbang lah. Tapi penyelia dan juga pengurusan programnya di Unimed lah. Program-program kita di Unimed, tapi dari segi penyelia kita ada 2 lah. Satu penyelia kita kata dari segi penyelia utama tu memang daripada Unimed, dan kita ada penyelia lapangan daripada industri. Industri itu sendiri. Supaya untuk monitor di Dan sana. dalam kes ni penyelia akan pergi. Jadi dia terbalik pula lah kan. Maknanya kalau selalunya Betul. pelajar yang akan datang. Betul. Tetapi kita pun faham dengan bila dah bekerja, jadi mereka perlu berada di industri. Betul. Jadi satu yang mungkin baru untuk kebanyakan. Ada ke doktor yang dah grad ataupun yang dah Ada. Kita dah ada dah setakat ni PhD industri kita lah. dah pernah ada. Dah ada yang bergraduate. Mungkin satu yang baru kalau pada yang luar sana yang sebab saya pasti ramai yang nak sambung, cuma mereka ada kekangan nak hadir kan, nak datang, nak menghabiskan masa di Perlis, mungkin mereka di Kuala Lumpur kan, tapi nak datang ke Perlis yang agak jauh kan untuk mereka. Sesuatu yang menarik lah. Mungkin Dr. Dusha, mungkin kita ada satu lagi. Okey, satu lagi ada lagi. Silakan. Selain daripada kita ada PhD dan Master at Industry ni, Okey. kita ada satu lagi kita panggil PhD by Publication. By publication. So yang ni sebenarnya kita kata adalah laluan khas lah kepada para academician ataupun penyelidik yang berada di, kita kata kan kita ada banyak agensi-agensi ataupun universiti sendiri, which is dia telah menjalankan penyelidikan, dia sudah ada master, dia nak buat PhD, mungkin kekangan dari segi masa dan sebagainya dia tak dapat lagi peluang untuk menyambung. Jadi untuk PhD by Publication ni, yang mana memang dia dah gone through penyelidikan, dah ada compile of publication. Jadi publication ni dia berdasarkan penerbitan yang sudah ada. Ya, mungkin, betul. Kita adalah syarat-syarat dia, berapa dia punya cumulative impact factor, berapa banyak paper yang perlu ada. Jadi minimum 5. Ya. Jadi sebenarnya kita panggil adalah salah satu kaedah lah untuk mendukung. Jadi penyelidik tu hanya perlu compile dia punya publication. Adalah saringan yang kita buat peringkat awal untuk kemasukan. Dan dalam tempoh minimum 6 bulan sebenarnya, apabila dia dah compile, dia jadi dalam bentuk kita kata thesis to by publication, dia boleh submit dan dah boleh viva lah. Jadi minimum 6 bulan, maksimum tak ada masalah. Maksimum kita ikut kita punya tempoh kita ikut tempoh biasa lazim lah. kita lah. Jadi satu yang baru, industri dan juga by publication yang
saya pastilah bermanfaat untuk mereka yang agak sukar lah untuk ada di Perlis dan untuk spend masa di Unimap dengan terlalu lama. Sebenarnya yang program ni kita dah open kepada pelajar antarabangsa juga. Dan dari kemasukannya macam mana Dr. Fendi? Dari segi adakah dia mendapat sambutan ke ataupun masih lagi perlu pihak Unimap menjalankan promosi untuk memperkenalkan? Sebenarnya kami memang cuba untuk lebih mendekati industri lah supaya mereka lebih tahu tentang adanya program ni di Unimap dan supaya mereka dapat memohon lah untuk sebab yang itu macam agak luar biasa lah kan, sebab kalau master dan PhD yang research tu kita dah selalu dengar di tempat-tempat lain kan. Mungkin siapa yang mendengar ni, kalau ada rakan-rakan ataupun saudara mara yang berada di industri yang berniat nak sambung belajar, boleh cubalah kaedah publication dan juga mood industri tadi. Baik Doktor, kita ke soalan yang mungkin anda yang penghabisan, iaitu kita dah bercakap tadi dengan pelbagai jenis, tetapi sekarang ni apa langkah pertama ataupun langkah seterusnya lah kalau ada yang berminat nak masuk ke Unimap? Mungkin Dr. Fendi kot boleh teruskan. Baik, untuk first step lah, langkah pertama nak buat apa dulu ni? Yang berminat untuk mengikuti program Pasar Situasi Unimap, boleh melawat website kami, laman web www.cgs.unimap.my untuk melihat senarai program-program yang kami tawarkan, dan seterusnya boleh menghubungi kami di email ataupun terus ke pejabat kami di bangunan Pusat Kejuruteraan. Mungkin saya boleh tambah sikit. So kepada yang berminat untuk program kami, sila ke website kita. Dan juga di situ ada OPA. Okey, Online Postgraduate Application. Saya nak tanya tu, maksudnya dia ada satu sistem lah. Betul. Jadi boleh permohonan secara online sahaja. You klik kat situ. So kita akan guide how to apply our program lah. Semuanya dalam talian, maksudnya dia boleh, dia pasti ada sedikit charge lah kot, macam apa yuran, boleh bayar. Kemudian isi, mungkin masukkan proposal sekali mungkin. Sangat ringkas lah kita kata proposal. Kemudian submit, dan berapa lama Doktor? Agak selalunya lah masa yang diambil untuk respon kepada anda dapat tawaran ataupun anda ditawarkan 2 orang penyelia ataupun contoh penyelia, berapa lama Doktor kalau anggaran? Okey, kalau kata sekiranya semua dokumen yang di-upload ataupun dimuat naik itu lengkap, kita kata dalam tempoh 3 hingga 5 hari kita dah boleh keluarkan dah offer letter. Itu maknanya dalam masa kurang dari seminggu sudah boleh dapat surat tawaran yang kalau dokumen lengkap lah kan. Okay. Alright. Jadi saya rasa sudah banyak yang kita cover pada hari ini untuk tempoh yang sekejap. Jadi kita mengharapkan semoga episod kali ini dapatlah memberi pencerahan mereka yang ingin sambung belajar di Unimap. Sebab bukan apa Doktor, sebab sebelum ni kita banyak melihat kepada program-program diploma dan ijazah sarjana muda. Tetapi program pasca siswaza postgrad ni sangatlah kita kuranglah kita beri pendedahan. Jadi mungkin kali ini salah satunya, dan kita pun kena ingatlah di Unimap ni ada banyak ratusan tenaga akademik kan, kepakaran macam disebutkan Dr. Fendi ni, semua bidang ada kan. Boleh kata semua perkara ada. Dan kalau siapa yang berminat, tadi ulang balik Dr. Laman web tadi mungkin ada yang tertinggal, cgs.unimap.edu.my. Okey, jadi saya rasa boleh Google CGS, Center of Graduate Studies ataupun Pusat Pengajian Siswazah kan. Mungkin Dr. Nursyah sebelum kita mungkin penghabisan, silakan Dr. So kita pun saja kita nak mewar-warkan seiring dengan perkembangan semasa dan permintaan. So Unimap pun sebenarnya kita dalam proses untuk memanjangkan atau meluaskan program kita kepada ODL. ODL iaitu Open Distance Learning lah. Open Distance Learning. Jadi kita coming akan ada, dan juga lebih kita kata program profesional. Praktis pun kita dalam proses lah ke depan. Jadi untuk itu mungkin boleh nantikan. Mungkin episod berikutnya kita boleh bersembang berkenaan dengan ODL dan tadi apa tadi? ODL dan Professional Practice. Jadi itu saja untuk minggu ini. Terima kasih Dr. Effendi dan juga Dr. Rozi kerana bersama dengan kita. Jangan lupa untuk like laman Facebook rasmi Unimap dan YouTube Unimap Podcast. Jangan lupa untuk share video ini kepada rakan-rakan dan juga saudara mara atau mungkin anda sendiri yang berminat untuk sambung pengajian dalam program Pasca Siswazah di Universiti Malaysia Perlis. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam episod yang berikutnya.